رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أبي القاسم الأمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد. Pertama-tama dan selama-lamanya kita rafa'kan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin, kurnia serta inayahnya. Maka kita dihimpunkan pada saat ini dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis ini termasuk salah satu daripada Riyadhil Jannah, yakni taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbab perjuangan baginda 1400 tahun yang dahulu, maka kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala kan pelbagai nikmat, dan di antara nikmat-nikmat ini terdapat dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Katakanlah alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah sama-sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah. Sambung lagi kita pada pagi ini dalam membicarakan kitab yang penuh dengan keberkatan ini, yakni kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Alimul Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Mujtahid Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati akan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita kefahaman serta kekuatan untuk kita beramal dengan isi kandung kitab ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita istiqamah dalam beramal sehingga kita balik bertemu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambung kita pada muka surat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fi ad-darain amin ya rabbal alamin. Fahadha aqallu ad-darajati fi maqamati ad-din wa ma ba'da hadha fahuwa min marati'i syayatin. وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله بما يهدم دينك أو تؤذي عبدا من عباد الله تعالى فهذه رتبة الهالكين
fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah. Kata muallif rahimahullahu taala, maka usaha seperti ini adalah darjat yang terendah dalam maqam agama. Nah, maka usaha seperti ini adalah darjat yang terendah di dalam maqam agama. Kita membicarakan tentang adab selepas terbitnya matahari sampai kepada tergelincirnya matahari ini, yakni masuk waktu zuhur. Maka hal keadaan yang terpaling afdal yang kita lakukan pada waktu tersebut, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti yang kita bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lepas, yang paling afdal sekali, yakni orang itu pergi menuntut ilmu yang bermanfaat, menuntut ilmu yang menambahkan rasa takut dirinya kepada Allah, ilmu yang menambahkan pengetahuannya tentang aib dirinya sendiri, ilmu yang menambahkan pengetahuan kepada bagaimana untuk beribadah kepada Allah, ilmu yang menjadikan dia gemar kepada akhirat dan menjadikan dia tidak gemar kepada dunia. Maka itu adalah antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi kalau tak mampu yang tu, maka pergilah kepada hal yang kedua. Hal yang kedua di mana engkau dapat, kalau tidak dapat menghasilkan ilmu yang berguna di dalam agama ini, maka sibukkan diri kita ni dengan wirid-wirid seperti zikir, seperti tasbih, baca Quran, salat. Kita penuhkan waktu tersebut dengan perkara yang demikian. Tak dapat hasilkan ilmu, maka hasilkan ibadah. Seperti yang kita sebut sebelum ni, ada di kalangan para sahabat, kalau sehari tu tasbihnya sampai 12,000, ada yang tasbihnya sampai 30,000. Al-Imam Muhammad Zawawi rahimahullahu ta'ala, sehari semalam selawatnya pada Nabi SAW saja 40,000 kali. Dan Al-Imam Syekh Nuruddin rahimahullahu ta'ala, sehari semalam selawatnya pada Nabi SAW saja sampai 20,000 kali. Ni lagi kita masuk ni tuan-tuan ni, bulan Rabiul Awal ni. Bulan Rabiul Awal. Jadi saya selalu berpesan seperti mana pesan guru-guru kami yang terdahulu. Kalau bagi orang awam ni, sekurang-kurangnya sehari semalam 300 kali selawat. Sehari semalam 300 kali sekurang-kurangnya selawat. Tapi masuk kepada bulan Maulid, dia kena upgrade sikit. Kena upgrade sikit. Berapa? Sekurang-kurangnya sehari semalam 1000 kali. Sehari semalam 1000 kali. Sebagai apa? Sebagai tanda kita menyambut Maulid Nabi SAW. Nak sambut Maulid ni tak payah tunggu masjid, tak payah tunggu surau. Masing-masing sambut dengan cara diri masing-masing. Kan? Ada orang dia sambut Maulid dengan dia memberi makan kepada fakir miskin. Ada orang macam tu. Ada orang dia sambut Maulid, dia majikan. Dia sambut Maulid, dia bagi cuti pada pekerja-pekerja dia. Masing-masing atas kita. Bagaimana kita nak menyambut Maulid? Allahumma salli ala Muhammad. Menyambut Maulid tak mesti dengan kita buat majlis di masjid di surau, tak mesti gitu. Buat Maulid pribadi kita, iaitu kita melakukan perkara yang disukai oleh Nabi SAW. Nabi suka kepada orang miskin seumpamanya, maka kita pergi meraihkan orang-orang miskin. Sebagai apa? Tanda ini kita menyambut Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas masing-masing tuan-tuan, macam mana cara kita nak sambut Maulid. Jadi itu antara ni. Jadi kalau tak dapat untuk kita menghasilkan ibadah pada waktu tersebut, maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka hal yang ketiga itu, yakni kita sibukkan diri kita ini, iaitu dengan menimbulkan ataupun mendatangkan kebaikan pada orang-orang Islam, memasukkan kegembiraan dalam hati orang-orang yang beriman. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita memenuhi ataupun menolong mereka. Tolong mereka buat pekerjaan mereka. Mereka ada hajat, mereka ada pekerjaan mereka. Kan? Kita tak dapat nak menuntut ilmu, kita tak dapat nak banyak beribadah,
maka kita gunakan masa yang Allah Ta'ala bagi untuk tolong orang pula. Tolong orang macam-macam jenis tolong kan. Keluar-keluar rumah tengok jiran tengah basuh kereta, kita pun tolong dia basuh kereta juga. Itu contoh kan. Lepas tu jiran lain tengok, semua pakat keluar kereta juga. Kan, contohlah. Allahumma salli ala Muhammad gitu. Kan, tengah-tengah jalan-jalan tengok ada orang tengah jolok buah. Kita pun tolong, kita cakap awak pegang plastik, biar saya yang jolok. Kita jolok, rupanya dia curi buah orang pula. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Ikutlah. Jadi, maksudnya kita sibukkan diri kita menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain. Menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain. Pulang, kita nak buat macam mana? Sekali pun. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Contoh macam ni, ada majlis contoh macam ni kan. Ada orang dia teringin nak duduk dalam majlis ilmu, tapi tak boleh. Dia ada urusan-urusan dia yang dia kena selesaikan, yang dia kena buat, tapi dia teringin sangat nak duduk dalam majlis ni. Akhirnya dia buat macam mana? Dia kata tak apalah, saya tak boleh duduk dalam majlis ilmu, saya nak sponsor makan. Contoh dia kata. Tu antara contoh juga. Kan? Maksud apa? Dia cari usaha untuk dia itu menjadi manfaat pada orang lain. Kita kalau tak boleh, nanti masuk pula pada hal yang keempat pula. Kalau yang ketiga juga tak boleh, yakni tak boleh nak mendatangkan manfaat pada orang lain, maka hal yang keempat, maka janganlah engkau, yang ketika mana kita tak boleh nak bantu orang lain pada waktu tersebut, maka bekerjalah kita, ataupun keluar kita mencari nafkah untuk memenuhi keperluan diri dan juga keluarga kita. Dalam hal keadaan yang sama, kita jaga ibadah yang fardu bagi diri kita dan kita tahan diri kita daripada buat benda yang tak elok. Tahan diri kita daripada buat maksiat, tahan diri kita daripada menyakiti orang lain. Kalau tak boleh nak bagi manfaat pada orang, jangan sakiti orang. Ini hal yang keempat. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka usaha seperti ini. Ni yang mana? Yang keempat ni. Yang keempat ni apa? Dia tak menuntut ilmu. Dia tidak banyak beribadah. Dan dia juga tidak bantu orang lain. Tapi yang keempat ni apa dia? Dia sibuk uruskan diri dia dan keluarga. Cari nafkah, cari rezeki. Okey? Dan kemudian untuk memenuhi keperluan dia. Dan kemudian dia jaga ibadah-ibadah yang wajib atas diri dia. Dan kemudiannya dia tahan diri dia daripada buat maksiat dan dia tidak menyakiti orang lain. Maka inilah darjat yang paling rendah dalam maqam beragama. Dalam kita melaksanakan perintah agama, maka ini maqam paling rendah, paling yang keempat. Dan jangan sampai terkeluar daripada empat perkara ni. Jangan sampai terkeluar daripada empat perkara ni. Kalau tak boleh menuntut ilmu, beribadah. Tak boleh beribadah, buat baik kat orang. Tak boleh buat baik kat orang, jaga diri sendiri, jangan buat maksiat, jangan buat benda tak elok pada orang. Ini yang paling rendah sekali. Manakala, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, manakala darjat selepas ini, maksudnya apa? Yang kelima ke, keenam ke, tujuh. Maksudnya dalam cara kita mengaplikasikan syariat agama tu, manakala darjat selepas ini adalah sebahagian daripada tempat ragutan syaitan. Apa tempat ragutan syaitan? Yakni tempat permainan syaitan. Maksudnya selain daripada empat ni semua jadi kesukaan syaitan. Iaitu bila kamu mengerjakan sesuatu. Na'udzubillah min zalik. Kata Imam Ghazali, wal'iyadhu billah. Ketika mana kamu melakukan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu. Dapat meruntuhkan agama, na'udzubillah. Betul dalam hadis Nabi sebut, ada orang dia beriman di siang hari dan dia jadi kafir pada waktu malam. Dan ada orang yang beriman pada waktu malam dan dia kafir pada siang hari. Na'udzubillah. Jangan sampai kamu melakukan perbuatan yang boleh meruntuhkan agamamu sendiri. Atau menyakiti mana-mana hamba Allah Ta'ala.
Hamba Allah Ta'ala ni bukan orang je. Termasuk dengan haiwan, binatang. Kan? Itu semua hamba Allah Ta'ala. Jangan berlaku zalim ke atas makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kadang ada orang tak tahu dia sakit hati apa. Maka sebab itulah kita diajar dengan al-maqamul ihsan. Kan? Maqam ihsan ini. Yakni berbuat baik. Berbuat baik. Kalau nak bunuh dengan cara paling baik. Maksud dia, kalau nak sembelih dengan paling baik. Maka sebab tu diajarkan, kalau nak sembelih, pisau kena tajam. Kan? Maksudnya kata Nabi, ketika kamu sembelih, perelokkan sembelihan kamu. Ketika kamu bunuh, perelokkan bunuh kamu. Perelokkan cara kamu membunuh. Bunuh apa? Bunuh binatang lah. Bukan bunuh orang. Contoh ada binatang berbisa. Binatang berbisa sunat untuk kita bunuh. Jadi bila kita nak bunuh tu, perelokkan cara bunuh tu. Jangan pergi seksa pula binatang tu. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Contoh kata apa? Tikus. Cerita tikus. Tikus ni binatang perosak. Jadi dia ni sunat dibunuh. Kan? Ambil bunuh macam mana? Tangkap dalam sangkar tu, lepas tu pergi letak atas api, contoh dia. Tak boleh ya. Kan? Benda tu menyeksa. Yang boleh bakar satu je. Neraka. Itu je. Sebab tu haram bakar jenazah. Bakar jenazah tak boleh. Kan? Contoh jenazah tu, walaupun sekalipun dia dah hancur, kan? Maka tetap juga kena uruskan dia. Mana yang boleh basuh, boleh mandikan, kemudian dibalut dalam kain kafan lalu dikuburkan. Ada kalau orang tanya, kalau macam ni dah teruk macam ni, bakar je boleh tak? Tak boleh. Yang boleh bakar hanya neraka saja. Tidak dibakar anak Adam itu melainkan di neraka. Kan? Maka perelokkan cara bunuh tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ini itu binatang perosak pun suruh kita bunuh dengan cara elok. Ni ada saya tengok kat video tuan-tuan. Allah, na'udzubillah min zalik. Tak tahu dia sakit hati apa dengan kucing tu kan. Kucing tu dalam sangkar, lepas tu dia pergi sembah petrol, minyak, lepas tu dia pergi bakar kucing tu. Allahu Akbar. Ni orang-orang yang ketika mana Allah telah cabut sifat pengasih dalam hati dia. Allah dah cabut sifat ihsan. Kita ni tuan-tuan jangan sampai Allah cabut sifat ihsan daripada diri kita. Ketika mana Allah cabut sifat ihsan daripada diri kita, maka kita hilang dah. Yang kita dah tak ada namanya ni. Lepas tu bila Allahumma salli ala Muhammad, bila isu-isu tentang fahaman-fahaman yang ekstremism, fahaman-fahaman yang melampau, seumpama ISIS, Daesh, semua tu. Tuan-tuan tengok apa dia buat. Dia sembelih orang kan? Sembelih orang tuan-tuan. Ketika mana Allah dah cabut sifat pengasih Allah Ta'ala Ar-Rahim tu, Allah cabut daripada diri mereka. Mereka sembelih orang. Yang tak tahan tu, yang disembelih tu atas nama jihad. Dia tahu. Ni jihad dia tahu. Sembelih orang pakai gergaji. Ada yang sembelih pakai chainsaw pun ada. Yang paling kita pelik dia apa? Dia pergi bunuh orang Islam. Yahudi dekat Palestin tu dia tak bunuh pula. Yang dia kata nama jihad tu. Kita pelik perkara sebegitu berlaku. Kerana apa? Mereka ini tertipu tuan-tuan. Malah Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan. Di antara tanda-tanda kiamat itu, apabila seorang anak nanti bunuh bapak dia. Anak bunuh bapak. Jiran bunuh jiran. Abang bunuh adik, adik bunuh abang. Itu antara tanda kiamat. Yang buat ni pula kata Nabi SAW adalah orang yang banyak membaca Quran. Banyak baca Quran. Bukan orang malas baca Quran. Orang yang rajin baca Quran sehingga terbit daripada wajah mereka ini kesan-kesan kesan-kesan orang yang selalu baca Quran. Maksudnya mulanya selalu menuturkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam yang paling mulia, kalam yang paling baik. Tapi macam mana akhirnya mereka boleh ni? Kerana yang berlaku ketika mana apabila dia baca ayat-ayat Allah Taala,
lalu dia memahami ayat itu secara mengikut kefahaman gila otak dia sendiri. Nah, kefahaman gila otak dia sendiri. Maksudnya bila ada ayat Allah Ta'ala tu, dia faham ikut suka hati dia nak faham ikut macam mana. Bukan mengikut kefahaman ulama. Akhirnya, dia akan bangkit, dia kata inilah jihad. Dia keluar, dia pergi bunuh jiran dia. Dia kata jiran ni kafir, jiran ni musyrik, jiran ni ahli bid'ah, jiran ni ahli maksiat. Lalu dia bunuh. Dia akan bunuh bapak dia. Dia akan bunuh abang dia. Ni Nabi sebut. Antara tanda akhir zaman, tuan-tuan. Tanda akhir zaman yang Nabi sebut ni bukan orang yang kaki disko, bukan orang kaki minum, tapi orang yang banyak baca Quran. Sebab apa? Dia banyak baca Quran tapi dia tak mengaji. Dia banyak baca Quran tapi dia tak banyak bertemu dengan para ulama, belajar ilmu dengan para ulama. Sebab tu kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad. Kadang saya tengok ada dekat masjid-masjid contoh kan. Ada kelas pengajian tafsir. Contoh, kelas pengajian tafsir. Tapi hak saya pelik tu guru yang datang bawa terjemahan. Itu bukan tafsir, tuan-tuan. Hak tuan-tuan baca kat rumah tu, kan, ayat Quran kat tengah, tepi-tepi tu ada makna. Itu terjemahan, tu bukan tafsir. Tafsir ni kena pakai kitab tafsir yang sebenar. Tafsir Ibn Kathir ke, tafsir Imam Qurtubi ke, tafsir At-Tabari ke. Kan? Hatta yang kita baca pagi tu apa ni? Pimpinan Ar-Rahman. Itu pun masih tak dikira sebagai kitab tafsir, tapi sebagai untuk bantu kita kenal ataupun bantu kita untuk faham mesti dengan kefahaman para ulama yang ikhlas di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni ajar tafsir tapi bawa terjemahan, lepas tu goreng ikut suka hati. Oh, sedap. Baca-baca ayat Quran, lepas tu baca terjemahan, lepas tu goreng lah. Allahu Akbar. Mana, bukan saya nak kata apa, tapi ilmu ni dia ada amanah, tuan-tuan. Ilmu ada amanah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa, kata Imam Ghazali. Maka ni adalah perbuatan golongan yang binasa. Allahumma salli ala. Maka jagalah diri kamu daripada menjadi golongan ini. Jadi kita ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau seandainya nafsu kita tak sibukkan dia dengan perbuatan-perbuatan yang benar, nanti nafsu kita ni dia akan sibukkan pula kita dengan perbuatan-perbuatan yang batil. Jadi kita kena sibukkan diri kita pada 4 keadaan tadi tu yang Imam Ghazali sebut. Sama ada tuntut ilmu, tak boleh menghasilkan ilmu, hasilkan ibadah. Tak boleh hasilkan ibadah, kamu jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Tak mampu yang ketiga, yang keempat, kamu sibuk uruskan diri kamu, keperluan kamu, keluarga kamu, dan kemudian kamu jaga yang wajib, dan kamu tidak menyakiti orang lain, kamu tak buat maksiat. Itu. Maka 4 keadaan itu sahaja. Maka jagalah kita daripada menjadi golongan selain daripada golongan yang 4 ini. Kemudian, wa'lam anna al-'abda fi haqqi dinihi ala 3 darajat. Imma salimun wa huwa al-muqtasiru ala ada'il fara'idi wa tarkil ma'asi. Aw rabihun wa huwa al-mutatawwi'u bil qurbati wan nawafil. Aw khasirun wa huwa al-muqsiru 'anil lawazim. Dan ketahuilah bahawa seseorang hamba itu dipandang dari segi kewajipan terhadap agamanya terbahagi kepada 3 darjat. Daripada sudut seseorang itu beragama, kewajipan dia dalam beragama itu, kata Imam Ghazali, maka terbahagi pada 3. Yang pertama dia kata salim, yakni orang yang selamat. Selamat apa? Selamat daripada melakukan dosa
ataupun selamat nanti dia di akhirat daripada masuk api neraka. Sebab tu orang nama selamat ni alhamdulillah. Orang bila panggil dia selamat, orang doa kat dia. Kan, selamat. Sampai Swiss Electric pun jenama selamat. Kan, nak kata apa? Orang selalu doakan keselamatan untuk dia. Masya-Allah. Sebab tu nama yang baik tu penting. Okey. Jadi yang pertama salim, yakni yang selamat. Siapa orang yang selamat? Yaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Ni orang selamat. Orang yang selamat, dia buat apa? Yaitu dia tinggalkan yang fardu dan dia tinggal kemaksiatan. Dia tak buat benda-benda sunat ni. Ataupun benda sunat dia buat tapi tersangatlah sedikit. Tapi yang fardu dia jaga sungguh. Yang fardu dia jaga. Allahumma salli ala Muhammad. Betul dalam hadis ada yang ada sahabat tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah pandangan engkau sekiranya aku salat fardu 5 waktu dan aku tidak menambah selain daripada itu? Dia hanya salat fardu 5 waktu saja dan tak menambah selain daripada itu. Dan aku berpuasa di bulan Ramadan dan aku juga tidak menambah sesuatu pun daripada itu. Maksudnya puasa-puasa sunat ni tak ada. Isnin Khamis tak ada, puasa hari Jumaat tak ada, puasa Arafah tak ada, puasa hari Ashura tak ada. Dia cuma puasa Ramadan saja. Puasa 3 hari sebulan hari putih tak ada, hari gelap tak ada, semua tak ada. Dia hanya buat yang wajib sahaja. Lalu aku menghalalkan apa yang Allah halalkan dan aku haramkan apa yang Allah haramkan. Maksudnya apa yang Allah halalkan? Maksudnya dia perkara termasuk daripada perkara yang harus. Sama ada dia buat ataupun kalau orang lain buat, dia okey. Dan perkara yang Allah haramkan dia tak buat. Maknanya dia tinggal maksiat. Dan juga kalau ada orang lain buat, maka dia cegah maksiat tersebut. Jadi tanya dia, apa pandangan engkau wahai Rasulullah? Adakah aku masuk ke dalam syurga? Kata Nabi SAW, ya. Kamu masuk dalam syurga. Nak selamat daripada api neraka dan masuk dalam syurga, apa dia? Jaga ibadah fardu, tinggal maksiat. Tu lah. Ni cerita selamat dulu ni. Cerita masuk syurga. Masuk syurga tu selamat lah. Sebab dia dua aja, syurga dengan neraka. Cerita selamat je dulu. Cerita selamat, janji masuk syurga. Apa dia? Jaga ibadah fardu. Ustaz, bukan masuk syurga kerana rahmat Allah. Iya, betul. Masuk syurga memang kerana rahmat Allah Ta'ala. Tapi ketika mana kamu menjaga tuntutan perintah Allah Ta'ala dan kamu jauhi larangan Allah Ta'ala, maka Allah kasih kepada kamu. Bila Allah kasih kepada kamu, Allah selamatkan kamu daripada api neraka. Nah, itu namanya rahmat. Itu. Jadi cerita dia tentang nak selamat, tak buat benda lain pun. Cumanya kita ni kalau hari ni kita buat macam tu, kita semata-mata buat amal yang fardu, masalah amal fardu kita pun compang-camping. Amal fardu kita pun ada yang lompong. Maka kita tampung kelompongan tersebut dengan ibadah sunat. Dengan harapkan untuk tampal. Dengan harapkan untuk tampal. Sebab tu awal-awal kita mengaji kitab ni, Imam Ghazali kata apa? Amal fardu itu adalah modal. Modal kita untuk masuk syurga. Nah, modal kita untuk masuk syurga. Manakala ibadah sunat itu adalah keuntungan. Nak dapat untung kena buat, kena ada apa? Kena ada modal dulu. Modal kena ada. Modal tak ada, macam mana nak berniaga? Bila tak berniaga, mana datang untung? Jadi
Tak ada orang dia buat amal sunat banyak, amal fardu dia tinggal. Ada? Ni orang gila ni, gila babi ni tuan-tuan. Kan? Dia puasa, Isnin Khamis puasa, Ashura puasa, apa ni, Arafah puasa, satu tiap hari Ayyamul Bid puasa, tiba-tiba Ramadan dia makan. Kan? Salat fardu 5 waktu tak buat. Kan? Tapi bangun malam tahajud. Tuan-tuan rasa okey tak okey benda ni? Ini orang yang tak selamat. Nak selamat, jaga ibadah yang Allah perintah. Baik. Yang kedua disebut sebagai rabih. Rabih ni apa? Iaitu yang untung. Yang untung. Siapa orang yang untung? Iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pelbagai ketaatan dan yang sunat-sunat. Baru masuk yang kedua, yang disebut sebagai yang untung. Orang yang untung ini sehingga dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Iaitu orang yang dia jaga amal fardu, dia tak buat maksiat, dan tak cukup dengan itu, dia tidak berpada dengan amal fardu, lalu dia melakukan pelbagai jenis ibadah, ketaatan dan perkara-perkara yang sunat. Dia tak bazirkan masa dia dengan perkara-perkara yang harus, tapi dia sibukkan perkara-perkara yang yang menjadi boleh mendatangkan perkara fardu ataupun perkara sunat. Orang ni dia jaga salat fardu, kemudian dia tambah salat-salat sunat lain, dia baca Quran, dia wirid, kemudian dia sebarkan salam, kemudian dia buat baik pada umat Nabi SAW, dia mesra dengan keluarga dia, dan dia tak kacau orang lain, tak ganggu orang lain. Ini tanda-tanda orang itu rabih, orang yang mendapatkan orang yang dapat keuntungan. Dan manakala yang ketiga disebut khasir. Yang ketiga ni orang yang rugi. Orang yang rugi. Tadi yang pertama selamat, yang kedua untung, yang ketiga rugi. Siapa orang yang rugi? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu orang yang cuai daripada melakukan sesuatu kewajipan. Dia cuai dalam melakukan perkara yang fardu bagi dia. Kalau yang fardu ataupun yang wajib pun dia cuai, apatah lagi nak buat benda-benda sunat. Lepas tu ada dalam hadis bila Nabi sebut, Nabi kata, sahabat tanya tentang satu orang perempuan, dia banyak salat malam. Kalau dia banyak salat malam, maknanya hak fardu apatah lagi. Dan dia banyak berpuasa sunat. Kalau puasa sunat dia jaga, apatah lagi puasa wajib, puasa Ramadan. Dan dia banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Akan tetapi dia kurung peliharaan dia, binatang peliharaan, dan dia tak bagi makan. Jadi orang ni bagaimana keadaan dia? Kata Nabi, hiya ahlin nar. Ini ahli neraka, kata Allah Ta'ala. Dia banyak salat malam. Dia banyak berpuasa sunat. Dan dia banyak bersedekah. Tapi satu masalah dia. Apa dia? Iaitu dia lupa jaga hubungan dia dengan makhluk. Lepas tu hubungan bukan semata-mata dengan Allah. Ada yang namanya hubungan dengan makhluk. Dia kurung binatang dan dia tak bagi makan. Kata Nabi SAW, orang ni ahli neraka. Tapi ketika mana ada satu orang perempuan, dia cuma salat yang wajib saja. Salat yang wajib. Ataupun kalau tadi itu yang kita kata, sebab dalam hadis yang lain pula Nabi sebut, dia diceritakan pula tentang perempuan yang sama juga, dia banyak salat malam, kemudian dia banyak puasa siang hari dan dia banyak bersedekah. Tapi dia ni mulut dia selalu menyakiti jiran. Jiran selalu tersakiti dengan ucapan dia. Maka orang ini ahli neraka. Tapi kata Nabi SAW, ada orang yang dia ini, Allahumma salli ala Muhammad, dia hanya
Dia hanya melakukan perkara wajib. Dia hanya salat yang wajib. Kalau puasa pun dia jaga puasa yang wajib sahaja. Dia puasa yang wajib. Dan dia sedekah. Tapi sedekahnya tak lebih daripada susu beku, kata Nabi. Susu beku ni maksudnya kalau zaman dulu ni tuan-tuan, keju lah. Keju pula, keju yang paling, ataupun gibnah. Tuan-tuan tahu gibnah, susu beku. Gibnah ni, ataupun kita kata keju, keju lah tu. Tuan-tuan pernah makan tak keju Arab? Hak yang masam tu. Kalau tuan-tuan cuba try rasa tengok macam mana. Boleh masuk tekak ke tak boleh? Tu susu masam tu. Gibnah. Makan tak tu. Kalau dia sedekah, dia hanya mampu sedekah tu je. Sebab dia bukan orang kaya. Tapi dia sangat menjaga hubungan dengan jiran dia. Maka kata Nabi SAW, ini ahli syurga. Lepas tu nanti dalam kitab ni tuan-tuan, kita bukan hanya sekadar belajar adab kita dengan Allah Ta'ala, tapi kita juga akan belajar adab dengan makhluk. Sebab orang yang kalau benar hubungan dia dengan Allah Ta'ala, benda tu akan diterjemahkan melalui hubungan dia dengan makhluk. Sebab tu Nabi SAW manusia yang paling baik sekali dengan semua orang. Kan? Hatta dengan orang kafir sekalipun. Maksudnya orang kafir yang tidak menentang Islam lah. Orang kafir yang kalau jelas-jelas menyatakan permusuhan dengan Islam, maka itu wajib diperangi. Jadi yang ketiga itulah orang yang rugi, orang yang cuai dalam menjaga kewajipan dia kepada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, fa illam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman wa iyyaka thumma iyyaka an takuna khasira. Allahumma salli ala Muhammad. Maka jika kamu tidak dapat menjadi orang yang untung, yang rabih. Rabih tadi apa dia? Orang yang dia buat amal fardu, kemudian tinggal maksiat, dia banyak buat amal sunat. Kalau tak dapat nak jadi orang yang untung, maka berijtihad, maka berusahalah, maka bersungguh-sungguhlah supaya kamu menjadi orang yang selamat. Paling tidak usaha untuk jaga yang wajib. Kata para ulama tuan-tuan, orang kalau dia usaha jaga yang wajib, insya-Allah lama-lama nanti dia akan kasih kepada yang sunat. Insya-Allah. Kalau dia selalu ni. Tapi kalau selalu kita bermain-main dengan perkara yang syubhah, maka ditakuti kita akan jatuh pada perkara yang haram. Itu kita bimbang. Maka kamu menjadi orang yang selamat. Dan berwaspadalah dari menjadi orang yang rugi. Kata Al-Imam Basaudan rahimahullahu ta'ala, orang yang main-main dengan perkara yang wajib, maka ditakuti nanti dia akan main-main dengan perkara yang sunat. Maka bila dia main-main dengan perkara yang sunat ni, nanti ditakuti dia akan bermain-main dengan perkara yang makruh pula. Lepas orang kalau dia jaga hak sunat, biasanya hak wajib dia jaga. Tapi kalau main-main dengan perkara sunat, ditakuti akan membawa perkara yang wajib kepada peringkat bahaya. Lepas tu sebut, orang yang banyak main-main dengan benda sunat, ditakuti nanti dia akan bermain-main dengan perkara makruh. Selalu main dengan benda makruh pula. Orang yang selalu bermain dengan benda yang makruh, maka nanti dia akan bermain-main dengan perkara yang syubhah. Dan orang yang selalu bermain-main dengan perkara yang syubhah, maka ditakuti nanti dia jatuh pada perkara-perkara yang haram. Boleh tuan-tuan sekalian? Itulah yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. Saya nak bertugas kejap lagi ni. Tugas ada apa ni? Ada game memanah, combat archery. Memanah tempur, bukan manah biasa tuan. Bukan manah yang tembak anak panah tu. Bukan, ni tembak orang. Sungguh, tak bohong. Tuan-tuan pergi Sekolah Rendah Islam Riyadhus Salihin, Sungai Kajang. Tim saya buat game hari ni seluruh Johor. Dalam 100 lebih peserta, satu kumpulan 5 orang. Nak perang ni pagi ni.
Masing-masing dengan nama kumpulan masing-masing. Macam main paintball, tapi ni guna anak panah. Bawa anak, bawa cucu datang untuk tengok, untuk kenalkan dengan mereka sukan yang menjadi sunnahnya Nabi SAW. Hari ini kita panggil combat archery, panahan tempur. Panahan tempur. Dan tahun ni tahun kedua kita buat. Dan kami dalam usaha untuk jadikan ini satu simbolik bagi daerah Batu Pahat, iaitu panahan tempur. Itu dalam usaha kami lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya pun nak pergi bertugas, jadi cukuplah dulu sekadar itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan seterusnya kita boleh amal dan sampaikan pada orang yang tak ada dalam majlis ini, insya-Allah. Wallahu wa rasuluhu wa syaikhi a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل لنا شقيا ولا مطرودا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحلوا به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.